Beliau telah dilahirkan di Hospital Segamat, Johor pada tanggal 11 September 2013. Beliau merupakan anak anda kedua daripada 4 adik-beradik cahaya mata yang menjadi kebanggaan kepada pasangan Encik Hairul Hafiz bin Abdullah dan Puan Siti Zahra binti Muhammad Isa. Tokoh kita ini mempunyai cita-cita yang paling mulia. Beliau berhasrat tinggi untuk menjadi seorang pendidik, sebuah impian yang menunjukkan sifat kasih dan keinginannya untuk menyumbang kepada masyarakat. Sifat kepimpinan beliau sangat konsisten dan berwibawa. Beliau telah memikul amanah sebagai pengawas sekolah sejak tahun 2021 lagi. Beliau merupakan Johan Kecemerlangan Seni Tarian. Beliau turut aktif di pentas seni, mencapai tempat kelima dalam pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia, peringkat negeri tahun 2024, dan penyertaan dalam pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia TASEM peringkat negeri 9 2025. Beliau juga mencatatkan catatan SSDM yang tertinggi di dalam kelas. Kejayaan-kejayaan ini membuktikan bahawa sahsiah yang baik dan disiplin diri yang tinggi adalah kunci utama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Dengan segala hormatnya, marilah kita berikan tepukan terindah, berikan penghargaan tertinggi bagi mengalu-alukan Dalili Nur Fahimah binti Hairul Hafiz sebagai tokoh sahsiah SK Gedok 2025. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran selama ini. Jasa cikgu-cikgu sangat saya hargai. Segala ilmu dan nasihat yang cikgu berikan kepada saya akan saya ingat dan kenal selalu. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang banyak membantu dan sentiasa berada di sisi saya semasa saya kesusahan. Korang buatkan hari saya berasa gembira dan sangat ceria. Kenangan bersama korang takkan pernah saya lupakan. Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya yang sentiasa menyokong dan memberi dorongan kepada saya sepanjang saya berada di sekolah. Akhir kata, saya mendoakan agar guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan agar sentiasa sihat dan hidup dengan gembira selamanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.